Tuan-tuan dan puan-puan, mengumumkan ketibaan Yang Berhormat Datuk Jamawi Jaafar, Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Sabah, diiringi oleh Yang Berhormat Datuk Haji Ruslan Muharram, Pembantu Menteri Pertanian dan Industri Makanan Sabah, bersama Yang Berusaha Tuan Muhammad Yusni Muhammad Ali, Pengarah Penyiaran Sabah dan Div Jemputan. Hadirin sekalian, mohon untuk terus berdiri bagi sama-sama kita menghayati, menghormati dan menyanyikan lagu Negaraku dan Sabah Tanah Airku. Maju
Yang berhormat dan para hadirin dipersilakan duduk. Sebagai pembuka tirai dan tanda alu-aluan, sama-sama kita saksikan persembahan tarian sambut tamu yang dibawakan khas oleh penari kebudayaan Imago Shopping Mall. Dipersilakan. Begitulah tadi keindahan tarian tradisi yang penuh warna-warni sebagai simbolik sambutan mesra buat semua. Yang berhormat Datuk Jamawi bin Jaafar, Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Sabah, dan isteri Datin Zainatunisa Ibrahim. Yang berhormat Datuk Haji Ruslan Muharram, Pembantu Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Sabah, merangkap Janang Gayu Presiden Persatuan Bisaya Bersatu Sabah PBBS, dan isteri yang berbahagia Datin Haja Norsia Santri. Yang berusaha Tuan Muhammad Yusni Muhammad Ali, Pengarah Penyiaran Sabah. Yang berusaha Puan Trish Ang, Pengurus Pemasaran Imago Shopping Mall. Yang berusaha Puan Artika Haji Matbi, Ketua Penolong Pengarah Rancangan Radio RTM Sabah. Encik Ruskap bin Haji Muharram, Pengurus Sabah VFM. Para rakan strategik program 80 Menu Sabahan, Presiden dan Ahli Persatuan Etnik, Pegawai Pengurusan RTM Sabah, rakan-rakan media, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati. Kopi Vosian, Kopi Sanangan, Kansayan, Kabansayan, Pesorongkam, salam sejahtera dan selamat datang ke program 80 Menu Sabahan sempena Hari RTM ke-80. Mohon izin yang berhormat untuk meneruskan majlis. Beli bambangan di Pekan Papar, dibuat jeruk berlada padi. Majlis bermula penuh bersinar. Ucapan aluan kita dahului. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan yang berusaha Tuan Muhammad Yusni Muhammad Ali, Pengarah Penyiaran Sabah, untuk menyampaikan ucapan alu-aluan. Dipersilakan.
Yang berhormat Datuk Jamawi bin Jaafar, Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Sabah dan Isteri Datin Zainatun Nisa Ibrahim. Yang berhormat Datuk Haji Ruslan Muharram, Pembantu Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Sabah, merangkap janan Gayo Presiden Persatuan Bisaya Bersatu Sabah PBBS dan isteri berbahagia Datin Hajah Nosiah Santri. Yang berusaha Puan Trace Ann, Pengurus Pemasaran Imago Shopping Mall. Yang berusaha Puan Atikah Makbib, Ketua Penolong Pengarah Rancangan Radio. Encik Roska Haji Muharram, Pengurus Sabah BFM. Para penaja, Rakan Strategik Program 80 Menu Sabahan, Presiden dan Ahli Persatuan Etnik, Pegawai Pengurusan ATM Sabah, rakan-rakan media, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang berhormat Datuk Jamawi Jaafar, Menteri Pertanian, Perikanan dan Perindustrian Makanan Sabah, yang dikasihi rakan-rakan strategik, diberi jemputan, warga ATM serta para pengunjung sekalian. Alhamdulillah dan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya kita dapat bersama-sama hadir dan memeriahkan program 80 Menu Sabahan sempena sambutan ulang tahun ATM ke-80 pada hari yang penuh bermakna ini. Terlebih dahulu, saya ingin merakamkan setinggi-tinggi perhargaan dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat memberi sokongan, kerjasama dan komitmen dalam menjayakan program ini. Kehadiran para pengunjung hari ini amat bermakna dan menjadi bukti sokongan berterusan masyarakat terhadap ATM Sabah. Hadirin yang dihormati sekalian. Program 80 Menu Sabahan ini merupakan satu inisiatif istimewa ATM Sabah dalam mengetengah keunikan serta kekayaan warisan makanan tradisional pelbagai etnik di negeri Sabah. Ia bukan sahaja memperkenalkan kepelbagaian cita rasa tempatan, malah mencerminkan keharmonian, perpaduan dan semangat kebersamaan masyarakat berbilang kaum yang menjadi kekuatan negeri Sabah selama ini. Sabah sememangnya terkenal dengan pelbagai budaya, adat resan dan tradisi unik. Justru melalui program ini, sebanyak 80 menu tradisional daripada pelbagai etnik seperti Kadazan, Dusun, Muruk, Bajau, Irano, Bisaya dan lain-lain diketengahkan sebagai simbolik sambutan ulang tahun ATM ke-80. Lebih menarik dan bermakna, kesemua hidangan ini disusun membentuk 80 sebagai lamban perjalanan ATM selama 8 dekad sebagai medium penyiaran utama negara yang menyampaikan informasi, mendidik masyarakat, menghiburkan rakyat serta memperkukuhkan semangat perpaduan. Sesungguhnya, ATM bukan sekadar sebuah organisasi penyiaran, tetapi telah menjadi sebahagian daripada kehidupan rakyat Malaysia sejak 80 tahun lalu. Pelbagai kisah, budaya, suara, identiti masyarakat telah dirakam serta disampaikan melalui radio dan televisyen ATM dari generasi ke generasi. Hadirin sekalian, selain memeriahkan sambutan ulang tahun ATM ke-80, program ini juga menjadi platform mempromosi warisan makanan etnik Sabah sebagai identiti negeri produk pelancongan yang berpotensi diketengahkan ke peringkat yang lebih luas selaras dengan aspirasi Tahun Melawat Malaysia 2026 dan Tahun Melawat Sabah 2027 serta usaha memperkasa sektor agro makanan tempatan. Saya percaya makanan bukan sekadar hidangan di meja makan, tetapi merupakan medium yang mampu menyatukan masyarakat, memperkenalkan budaya serta mengangkat warisan bangsa agar terus dihargai dan dipelihara oleh generasi akan datang. Saya sekali lagi ingin merakamkan ucapan syabas dan tahniah kepada seluruh warga kerja ATM Sabah, para rakan strategik,
Imago Shopping Mall, Kementerian Pertanian, Perikanan dan Perindustrian Makanan Sabah, Bernas Indah Sendirian Berhad, Rezeki Ceria Sendirian Berhad, Perkasa Reality Sendirian Berhad, Dewan Bandaraya Kota Kinabalu, DBKK, ASEAN Tourism International College, persatuan-persatuan etnik di Sabah serta semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam menjayakan program 80 menu Sabahan ini. Akhir kata, terimalah pantun ini, pergi ke tamu membeli penasakan, singgah sebentar di tepi Tanjung. 80 menu Sabahan ATM bawakan, menyantu budaya tradisi di Sanjung. Gunung Kinabalu megah berdiri, sawah menghijau indah terbentang, aneka juadah tradisi negeri, warisan Sabah terus dijual. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada yang berusaha Tuan Muhammad Yusni Muhammad Ali, pengarah penyiaran Sabah, atas ucapan alu-aluan itu tadi. Hadirin yang dihormati sekalian, kini tibalah masanya untuk kita mendengar ucapan dan seterusnya merasmikan program kita pada petang ini. Majlis dengan penuh takzimnya mempersilakan Yang Berhormat Datuk Jamawi Jaafar, Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Sabah. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Terima kasih saudara pengacara majlis, Yang Berhormat sahabat saya Datuk Haji Ruslan Muharram, Timbalan Menteri Pertanian, Perikanan dan Makanan Sabah, Merangkap Janang Gayo, Presiden Persatuan Bisaya Bersatu Sabah, bersama dengan yang berbahagia isteri Datin Haja Nosria Santri, yang berusaha Tuan Pengarah Penyiaran Negeri Sabah, Tuan Muhammad Yusni Muhammad Ali, terima kasih atas jemputan pada petang ini. Yang berusaha Puan Sih Eng, Pengurus Pemasaran Imago Shopping Mall, tahniah Imago, deko pesta keamatan yang amat cantik sekali pada hari ini. Tahniah. Yang berusaha Puan Artika Haji Mabni, Ketua Penolong Pengarah Rancangan Radio, Encik Roskap Haji Muharram, Pengurus Sabah WFM, semua para penaja rakan strategik program 80 menu Sabahan, Presiden daripada semua pertubuhan ataupun persatuan etnik Sabah, semua pegawai-pegawai pengurusan RTM Sabah, rakan-rakan media, tuan-tuan dan puan-puan, tidak lupa bersama dengan saya, isteri saya, Puan Haja Zainatun Nisa Ibrahim, dan semua yang hadir pada petang ini. Assalamualaikum, selamat petang, salam sejahtera, keapisanangan, kang sayang dan memai, salam Malaysia Madani dan salam Sabah Maju Jaya. Pertamanya bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada petang ini kita dapat bersama-sama hadir untuk menjayakan program 80 menu Sabahan sempena sambutan ulang tahun Hari RTM ke-80 dalam suasana penuh meriah dan makna. Saya juga ingin merakamkan setinggi-tinggi tahniah dan penghargaan kepada RTM Sabah atas inisiatif yang cukup kreatif dan berimpak ini. Program seperti ini bukan sahaja mengangkat keunikan makanan tradisi Sabah, malah menjadi platform terbaik dalam memelihara warisan budaya dan mengukuh identiti masyarakat pelbagai kaum di negeri ini. Hadirin sekalian, keistimewaan makanan tradisional Sabah sebenarnya bermula daripada sumber asli dan hasil bumi tempatan. Banyak menu tradisional kita menggunakan bahan yang dekat dengan kehidupan masyarakat
seperti serai, kunyit, cili, pandan, ulam-ulaman, rumpai laut, lato, rumbia, apalagi sayur kampung, serta pelbagai herba-herba tempatan yang ditanam sendiri di halaman rumah ataupun pada kali ini saya namakannya sebagai kebun dapur. Oleh itu, saya melihat program ini bukan sekadar festival makanan, tetapi juga turut membawa mesej penting tentang kepentingan inisiatif kebun dapur yang diperkasakan dalam kehidupan masyarakat kita pada hari ini. Amalan berkebun perlu terus digalakkan kerana ia bukan sahaja membantu menyediakan bahan makanan segar dan sehat untuk keluarga, malah mampu menjimatkan perbelanjaan harian serta menyokong agenda keterjaminan makanan negara. Dalam keadaan kos sara hidup yang semakin mencabar, amalan menanam sendiri bahan asas makanan di sekeliling rumah adalah satu langkah yang sangat baik dan praktikal. Malah banyak menu tradisional Sabah yang ditengahkan hari ini tidak akan lengkap tanpa bahan segar daripada kebun dapur. Inilah keunikan makanan warisan kita, segar, asli dan dekat dengan alam. Saya percaya jika kebun dapur ini terus diperkasakan, terutama dalam kalangan generasi muda, ia bukan sahaja membantu memelihara warisan makanan tradisional, tetapi juga mendidik masyarakat tentang pentingnya pertanian komuniti dan gaya hidup lestari. Hadirin yang saya hormati sekalian, RTM sebagai medium penyiaran utama negara telah memainkan peranan besar dalam menyatukan rakyat melalui maklumat, pendidikan dan hiburan selama 8 dekad ini. Justru penganjuran program berteraskan budaya dan komuniti seperti ini amat bertepatan dengan semangat sambutan Hari RTM yang bukan sahaja meraihkan sejarah penyiaran negara, tetapi juga mengangkat budaya, warisan dan gaya hidup masyarakat tempatan. Saya juga melihat program ini mampu menjadi platform terbaik dalam mempromosikan pelancongan gastronomi Sabah. Lebih-lebih lagi, sempena Tahun Melawat Sabah. Makanan tradisional bukan sekadar sajian, tetapi merupakan cerita tentang budaya, adat dan identiti masyarakat yang diwarisi turun-temurun. Saya yakin dan percaya sebahagian besar tuan-tuan dan puan-puan pernah menikmati juada-juada istimewa di restoran Asia Rasa Cafe Keramusing Capital. Sebahagian besar menu yang setiap hari disajikan menyajikan makanan-makanan tradisi Sabah yang sudah orang bilang jarang ditemui di mana-mana. Jadi selepas hari ini, kalau kepingin makan makanan tradisi Sabah, jangan lupa ke restoran. Sempatlah promosi sedikit. Kerana apa? Sebab RTM pun menganggap restoran itu sebahagian daripada menu-menu yang menyajikan makanan-makanan istimewa yang sudah jarang ditemui. Malahan kita punya Presiden Janang Gayo tadi bisik sama saya, kalau mau makan ambuyat yang sedap, memang saya pergi makanan tempat Datuk. Terima kasihlah kerana menghargai apa yang telah kami usahakan untuk masyarakat Sabah. Pihak Kementerian Pertanian, terima kasih. Pihak Kementerian Pertanian, Perikanan, Industri Makanan sentiasa menyokong usaha seperti ini. Saya juga sekali lagi mengucapkan tahniah kepada RTM Sabah di bawah pimpinan Encik Muhammad Yusni, orang muda, masih segak, handsome lagi. Mudah-mudahan akan terus bekerja membantu RTM Sabah ke arah mercu yang lebih berdaya maju pada masa-masa akan datang. Dan juga kepada semua pihak yang terlibat dalam menjayakan program ini.
Semoga usaha seperti ini akan terus diperkasakan demi memelihara warisan budaya, memperkukuh ekonomi tempatan serta menyemarakkan semangat cintakan produk dan hasil tempatan. Di kesempatan ini, saya mengucapkan selamat menyambut Hari Raya Aidiladha dan selamat menyambut Pesta Menuai. Kansayan, Ra'arau, Napangan, dan Nantap. Ketobian, Tadau, Tagazo, Dokamatan. Sebelum mengakhiri ucapan ini, saya kongsikan serangkap pantun. Pucuk kunyit tumbuh melata, daun pandan harum baunya. 80 menu menyatu kita, khazanah Sabah kekal selamanya. Dengan kata-kata demikian, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan ini merasmikan program 80 menu Sabahan sempena sambutan ulang tahun Hari RTM yang ke-80. Sekian dan terima kasih. Mohon yang berhormat untuk terus berada di atas pentas. Dipersilakan juga yang berusaha Tuan Muhammad Yusni Muhammad Ali, Pengarah Penyiaran Sabah, untuk turut berada di atas pentas bagi menyempurnakan gimik pelancaran. Tuan-tuan dan puan-puan, sama-sama kita tumpukan perhatian ke pentas utama. Yang berhormat akan memalu gong sebanyak 3 kali dan seterusnya menyaksikan tayangan montaj 80 menu Sabahan dalam kiraan limo, apa, talu, ruo, rondo. Hadirin sekalian, maka rasmilah sudah program 80 menu Sabahan sempena Hari RTM ke-80. Berikan tepukan yang gemuruh. Seterusnya, sebagai tanda penghargaan kepada mereka yang telah memberikan komitmen tinggi dalam program kita pada hari ini, majlis diteruskan dengan penyampaian sijil penghargaan kepada para rakan strategik. Untuk itu, majlis mempersilakan yang berusaha Tuan Muhammad Yusni Muhammad Ali, Pengarah Penyiaran Sabah, untuk menyampaikan sijil penghargaan sambil disaksikan oleh yang berhormat Datuk Jamawi Jaafar. Dipersilakan Chef Edward, Ketua Fakulti Kulinari dari Asian Tourism International College, ATI. Seterusnya dipersilakan wakil daripada DBKK Holdings Sendirian Berhad. Seterusnya dipersilakan wakil daripada Perkasa Realty Sendirian Berhad. Seterusnya dipersilakan wakil daripada Rezeki Ceria Sendirian Berhad. Seterusnya dipersilakan wakil daripada Bernas Indah Sendirian Berhad. Seterusnya dipersilakan Puan Trish Ang, Pengurus Pusat Imago Shopping Mall.
Dan seterusnya dipersilakan Yang Berhormat Datuk Haji Ruslan Muharam, Pembantu Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Sabah. Seterusnya, sebagai tanda terima kasih yang tidak terhingga, dipersilakan Yang Berhormat Datuk untuk menerima cenderamata daripada Yang Berusaha Tuan Muhammad Yusni Muhammad Ali, Pengarah Penyiaran Sabah. Mohon Yang Berhormat Datuk Jamawi dan Yang Berusaha Tuan Muhammad Yusni serta semua penerima untuk kekal di pentas bagi sesi bergambar. Baiklah hadirin yang dihormati sekalian, majlis kini dengan segala hormatnya menjemput Yang Berhormat Datuk Yang Berusaha Tuan Muhammad Yusni serta div jemputan bergerak untuk sesi lawatan ke hidangan 80 menu Sabahan. Tuan-tuan dan puan-puan, Yang Berhormat Datuk ketika ini sedang membuat lawatan ke meja 80 menu Sabahan. Meja yang dibentuk menjadi angka 80 dan makanan-makanan yang tersedia di atas meja tersebut merupakan makanan-makanan daripada suku kaum ataupun etnik Kadazan, Dusun, Murut, Rungus, Bajau Pantai Barat, Bajau Pantai Timur, Bisaya, Kadayan, Iranun, Tidung, Sungai dan juga Brunei. Antara makanan-makanan daripada suku kaum ataupun etnik Sungai terdapat kuih Bituanon, iaitu kuih pulut goreng. Ada juga utak-utak udang, sayur keladi tumis ikan masin, tumpik niuk. Manakala antara makanan-makanan daripada etnik Brunei terdapat rangin, kelupis, kuih tapai, kuih cincin, jelurut. Dan bagi suku kaum ataupun etnik Iranun pula terdapat makanan seperti sedah liking, getik, badak piaren, dabung piaren, siagar. Dan bagi etnik Hadayan terdapat makanan-makanan seperti lamban, wajik kubi, kelupis patani, lauk pais, dan beberapa makanan daripada etnik Bajau Pantai Timur seperti sagol pahe, latok, apam panggi kayu, agal-agal. Dan daripada etnik Murut pula terdapat makanan seperti inau, umbus, tinunggap, tiwak nupunti, tambak nupait, soko, tiopo,
Inalo. Bagi etnik Rungus, terdapat makanan seperti Sinamu Pasas, Kinohut Sanguk, Tinopuru Sada, Tadok Rinukut, Tinapong. Manakala bagi suku kaum ataupun etnik Tidung pula terdapat makanan seperti nasi daun punti, pinasakan pais ikan, gulai labu, urap, sambal belimbing. Bagi suku kaum Tidung, terdapat makanan seperti gulai labu, urap, sambal belimbing. Masyarakat Bisaya ataupun etnik Bisaya, terdapat sayur tongkat langit, kinubol, dawar sasangau, sambal ponoi, sambal silat, tumis pandali, ambuyat. Dan bagi etnik dusun pula, yang sudah pasti terkenal dengan tuhau, losun, lomiding, linopot, ikan masin lada putih, dinamba, nonsong panggi, sayur tutan, bosong sayur. Bagi etnik Kadazan, terdapat makanan seperti hinava, nonsong sada, soko kinoing, todok punti, tunduk om rusak tapazas, tibak piasau, duhau serunding, sayur kodop, hinompuka. Hinompuka sejenis makanan yang sangat sinonim dengan etnik Kadazan. Kuih ini diperbuat daripada tepung beras pulut, biasanya campuran pulut putih dan pulut hitam, santan, dan disediakan dengan cara mengukus. Yang berhormat Menteri ketika ini berada di pameran makanan etnik Kadayan dan sedang melihat lauk pais,
Lauk pais diperbuat daripada ikan atau makanan laut lain yang diperap dengan kunyit, serai, bawang, cili, garam dan perasa. Ia kemudian dibalut dengan daun pisang dan dibakar. Terdapat juga kelupis Patani di pameran etnik Kadayan, iaitu kuih yang diperbuat daripada tepung pulut dan bubur dengan inti kelapa manis. Ia kemudiannya dibungkus dengan daun nyirik dan dikukus. Ladies and gentlemen, RTM Sabah in conjunction with RTM 80th anniversary proudly presents to you 80 Sabahan menus. Various food from various ethnicities. Among them are Kadazan, Dusun, Murut, Rungus, Bajau Pantai Barat, Bajau Pantai Timur, Bisaya, Kadayan, Iranun, Tidung, Sungai, and Brunei. Salah satu lagi makanan yang tersedia di meja etnik Kadayan ialah bubur banging. Bubur ini diperbuat daripada campuran beras, biasanya pandan dan bario, yang digoreng tanpa minyak selama 4 jam untuk aroma unik, kemudian dimasak bersama santan dan gula. Ladies and gentlemen, one of the dish available on Kadayan table is bubur banging. It is made from a mixture of rice that is fried without oil for 4 hours for a unique aroma, then cooked with coconut milk and sugar. Masih lagi berada di pameran etnik Kadayan. Salah satu makanan yang tersedia di situ adalah wajik hubi. Wajik hubi diperbuat daripada ubi kayu, gula merah atau gula apong, garam dan santan. Wajik hubi is a type of food made from cassava, red sugar or palm sugar, salt and coconut milk. Another food that is available at Kadayan table is lamban. Lamban is made similarly to kelupis, but it is wrapped using coconut shoots and tied lengthwise. Lamban diperbuat daripada sama seperti kelupis, tetapi dibungkus menggunakan pucuk kelapa dan diikat memanjang. Tuan-tuan dan puan-puan, anda sedang menyaksikan pameran 80 menu Sabahan yang bertempat di Imago Shopping Mall sempena 80 ataupun ulang tahun RTM yang ke-80. Terdapat 80 jenis makanan
yang terdiri daripada beberapa etnik yang terdapat di Sabah, antaranya Kadazan, Dusun, Murut, Rungus, Bajau, Bisaya, Kadayan, Iranun, Tidung, Sungai, dan Brunei. Dan antara beberapa makanan-makanan yang terdapat pada pameran 80 menu Sabahan ataupun program 80 menu Sabahan pada hari ini, terdapat juga makanan-makanan daripada Bajau Pantai Timur. Antara makanan-makanan daripada etnik Bajau Pantai Timur ialah sagol pahi. Sagol pahi diperbuat daripada isi dan hati ikan pari yang dicincang, kemudian dimasak bersama kunyit, serai, halia, dan bawang. Sagol pahi is made from minced stingray, flesh and liver, cooked with turmeric, lemongrass, ginger, and onion. Salah satu makanan tradisi Bajau Pantai Timur yang terdapat di situ ialah apam panggi kayu, iaitu sajian tradisional yang diperbuat daripada ubi kayu ataupun panggi kayu yang diparut halus. It is a traditional dish made from finely grated cassava. Dan terdapat juga makanan tradisi yang dipanggil agal-agal, iaitu sejenis rumpai laut yang sering dihidangkan segar, kadangkala dicampur dengan bahan lain untuk dijadikan kerabu atau dimakan terus dengan sambal. Agal-agal is a type of seaweed, often served fresh, sometimes mixed with other ingredients to make salad or eaten directly with sambal. Salah satu lagi hidangan yang tersedia di situ ialah anggang. Baiklah, mohon para rakan media untuk bersama-sama dengan Yang Berhormat Menteri untuk sesi press conference. Dulu-dulu saya tidak pandai makan itu bosau. Dulu-dulu saya tidak pandai makan itu tuhau. Dulu-dulu saya tidak tahu mana itu tawau. Kadang-kadang saya pandai sesat pergi ke Ningau. Tapi sekarang semua saya tahu, semua saya suka
Mohon yang berhormat Datuk dan para tetamu jemputan untuk kembali mengambil tempat duduk. Baiklah, yang berhormat Datuk dan para tetamu jemputan, tuan-tuan dan puan-puan, kita akan menyaksikan persembahan hidangan 80 menu Sabahan sebagai simbolik kepada Hari RTM yang ke-80. Majlis dengan bangganya menampilkan 8 personaliti RTM Sabah yang membawa 8 dulang berisi makanan tradisi khazanah bumi Sabah. Dipersilakan DJ Azmi yang membawa dulang berisi kuih penjara dan mengenakan pakaian tradisi dari etnik Bajau Sama. DJ Azmi merupakan penyampai radio di stesen Sabah VFM, siaran Bajau Pantai Barat dan juga pembaca berita TV RTM Sabah. Kuih penjaram berbentuk bulat, lembut di tengah, rangup di tepi dan berperisa gula melaka. Kuih ini rasanya manis dan sangat sesuai dimakan ketika panas. Ia sangat terkenal dalam kalangan masyarakat Bajau di Sabah. Penjaram is a round-shaped traditional cake that is soft in the middle, crispy on the edges, and is flavored with palm sugar. It is very popular among the Bajau community in Sabah. Seterusnya dipersilakan DJ Idit yang membawa dulang berisi hinava dan mengenakan pakaian tradisi dari etnik Kadazan. DJ Idit merupakan penyampai radio di stesen Sabah FM. Hinava merupakan hidangan yang berasaskan isi ikan mentah yang diperap menggunakan jus limau nipis atau kasturi. Ia sangat terkenal dalam kalangan masyarakat Kadazan dan dusun. Hinava is a traditional dish made from raw fish marinated with lime or calamansi juice. It is very popular among the Kadazan dusun communities. Seterusnya, dipersilakan DJ Rafiq yang membawa dulang berisi linopot dan mengenakan pakaian kontemporari dari etnik dusun. DJ Rafiq merupakan penyampai radio di stesen Sabah FM. Linopot ialah nasi dari beras kampung yang dibalut dengan daun tintap. Penggunaan daun bergantung kepada daerah. Daerah Ranau biasanya menggunakan daun tintap. Linopot terkenal dalam kalangan masyarakat Kadazan, dusun dan murut. Linopot is a rice made from local village rice wrapped in tintap leaves. It is well known among the Kadazan dusun and murut communities. Seterusnya dipersilakan Tati Melissa yang membawa dulang berisi tiopo dan mengenakan pakaian kontemporari dari etnik Murut. Tati Melissa merupakan seorang penerbit di unit penerbitan berita TV RTM Sabah. Tiopo merupakan emping padi yang pengkal, disangai kemudian ditumbuk sehingga menjadi serbuk. Tiopo terkenal dalam kalangan masyarakat Murut. Tiopo is half-ripe paddy flakes that are roasted and then pounded into powder. Tiopo is commonly known among the Murut community. Seterusnya, dipersilakan Totu Emmanuel yang membawa dulang berisi ambuyat dan mengenakan pakaian tradisi dari etnik Bisaya. Totu Emmanuel merupakan seorang jurutera di unit kejuruteraan TV RTM Sabah. Ambuyat merupakan hidangan yang dihasilkan daripada batang pokok rumbia yang diproses sebelum menjadi sagu.
Ambuyat sangat terkenal dalam kalangan masyarakat Bisaya, Tatana dan Kadayan. Ambuyat is a dish made from the trunk of the sago palm processed into sago starch. It is very popular among the Bisaya, Tatana and Kadayan communities. Seterusnya, dipersilakan DJ Ikle yang membawa dulang berisi makanan yang diberi nama Suabai. DJ Ikle merupakan seorang penyampai radio di stesen Sabah FM. Suabai, tuan-tuan dan puan-puan, ialah sejenis makanan tradisi yang diperbuat dari tepung beras, laru, sedikit garam dan gula. Ia dimasak nipis seperti lempeng dan dimakan bersama kuah sirap, gula melaka dan santan. Suabai terkenal dalam kalangan masyarakat Bisaya dan Kadayan. Ladies and gentlemen, suabai made from rice flour, yeast, a little salt and sugar. It is cooked thin like a pancake and eaten with palm sugar syrup and coconut milk, popular among the Bisaya and Kadayan communities. Seterusnya, dipersilakan Totu Sidik yang membawa dulang berisi latok dan meragakan pakaian tradisi dari etnik Bajau Pantai Timur. Totu Sidik adalah kaki tangan daripada cawangan khidmat pengurusan RTM Sabah. Latok biasanya dimakan mentah sebagai ulam. Teksturnya rangup dan akan meletup lembut di dalam mulut apabila dimakan. Latok sangat terkenal dalam kalangan masyarakat Bajau Pantai Timur di Sabah. Latok is usually eaten raw as a salad or side dish. Its texture is crunchy and it pops in the mouth when eaten, and it is popular among the East Coast Bajau community in Sabah. Dan akhir sekali tuan-tuan dan puan-puan, terimalah Tati Dona yang membawa dulang berisi sinamu pazas dan mengenakan pakaian tradisi dari etnik Rungus ataupun pakaian kontemporari dari etnik Rungus. Tati Dona, seorang kaki tangan dari cawangan khidmat pengurusan RTM Sabah. Sinamu pazas merupakan sejenis makanan tradisi Rungus, diperbuat daripada betik yang mengkal dan dijeruk. Ia sangat terkenal dalam kalangan masyarakat Rungus. Sinamu pazas, a traditional Rungus food made from semi-ripe pickled papaya. It is well known among the Rungus community. Sekali lagi, tuan-tuan dan puan-puan, inilah dia 8 personality RTM Sabah yang membawa 8 dulang yang berisi Pinjaram dan Hinaba sebentar tadi, Linopot dan Tiopo. Inilah dia Totu Emmanuel dan juga DJ Ikle yang membawa hidangan ambuyat dan juga suabai. Dan Totu Sidik bersama-sama dengan Tati Dona membawa lato dan juga sinamu pazas. Demikianlah tadi tuan-tuan dan puan-puan 8 personality RTM Sabah mewakili 8 makanan etnik Sabah sebagai simbolik kepada Hari RTM yang ke-80. Hadirin sekalian, seterusnya marilah kita sama-sama berhibur dengan persembahan nyanyian daripada artis jemputan kita. Dipersilakan Sharin Ahmad Sapri. Kopi Bosian kan sayan. Kopi Sanangan. Yang berhormat Datuk. Kepada semua tetamu juga terima kasih kerana menjemput saya pada hari ini. Dan kesempatan ini saya mengucapkan selamat menyambut ulang tahun RTM yang ke-80 tahun. Terima kasih RTM kerana selalu bersama dengan kami terutama artis dan juga masyarakat di luar bandar. Okey. Dan tidak lupa juga Kotobian Tadau Tagayo Dokamatan hari ini bulan 5 masih lagi. Okey. Kita berhibur dengan lagu yang pertama dari saya. Dan selepas ini saya akan menyanyi bersama dengan personality tadi lagi. Terimalah lagu Paling Manang.
Bangun pagi kau termenung, duduk di tangga fikir-fikir mau pi mana. Tiada idea, cuba-cuba calling kawan di mana-mana bila mau jumpa. Ini style budak sekarang, tiada kerja, duduk rumah boring pula. Tension kepala, pakai baju lawa-lawa, mau keluar rumah jumpa kawan bah, jumpa girlfriend lah. Imago nyanyi sama-sama. Paling siap lepak di luar, duduk meja kawan sebelah. Yang paling amat sibuk sisi telinga. Kau bilang style budak-budak sekarang, yang paling mana itu gaya kau. Pikir-pikir bila pulang, tiada duit, mau SMS tiada kredit. Nah paling susah konon-konon calling papa. Tiada guna, tiada duit sudah. Itu gaya paling mana? Imago Shopping Mall, semua sama-sama boleh gak? Lagi di atas. Bonsiko, sini lagi. Yang di tengah boleh. Ini style budak sekarang, tiada kerja, duduk rumah boring pula. Tension kepala, pakai baju lawa-lawa, mau keluar rumah jumpa kawan bah, jumpa girlfriend lah. Tepuk tangan sama-sama. Paling siap lepak di luar, duduk meja kawan sebelah. Yang paling amat sibuk sisip telinga. Kau bilang style budak-budak sekarang, yang paling mana itu gaya kau. Paling siap lepak di luar, duduk meja kawan sebelah. Yang paling amat sibuk sisip telinga. Kau bilang style budak-budak sekarang, yang paling mana itu gaya kau. Pikir-pikir bila pulang, tiada duit, mau SMS tiada kredit. Nah paling susah konon-konon calling papa. Tiada guna, tiada duit sudah. Itu gaya paling mana? Lagi yang sini lagi boleh. Bonsiko. Iya. Ada satu lagu lagi, Paning Kuanangan. Dan lagu ini adalah sebuah lagu, kira boleh lagu tema untuk menarik lagi ramai pelancong di negeri Sabah. Sabah Ginawaku, dia bilang. Saya menantikan rakan-rakan personality RTM yang lain untuk menyanyi bersama dengan saya. Kita ada DJ Ikle, DJ Rafiq, Puan Melisa. Alright. Okay, music please. Satu dunia tahu betapa
Sama-sama semua sekali. Negeri Sabahku, pulau-pulau dipenuhi laut biru, langit menyentuh puncak gunung Kinabalu, indahnya kami, oh Kinabalu. Sabah tanahku, KM Toman, Mareom hataiku, Langadoroku, Gunung Kinabalu, indahnya negeri di bawah bayu. pelbagai budaya tarian unik. Semuanya mantap. Di mana letaknya negeri tanpa hati kita? Rakyat makmur, hidup sederhana. Hey, negeri Sabahku, pulau-pulau dipenuhi laut biru, langit menyentuh puncak gunung Kinabalu, indahnya kamu, oh Kinabalu. Sabah tanahku, KM Toman, Mareom hataiku, Langadoroku, Kiai Kinawoku, negeri di bawah bayu. Terima kasih. Hadirin semua, sekali lagi Syarin Ahmad Sapri dan 8 personality RTM Sabah bersama dengan penari-penari kebudayaan Imago Shopping Mall. Hadirin yang dihormati, program 80 menu Sabahan sempena Hari RTM yang ke-80 kini tiba ke penghujungnya. RTM Sabah merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Jamawi Jaafar, rakan strategik serta seluruh hadirin yang menjayakan majlis ini sehingga kita bertemu lagi. Sekian, Kota Huadan, Kota Luadan, Hon Siko, Paing Kuanangan, terima kasih, Maksukul, Xie. Thank you. Baiklah, tuan-tuan dan puan-puan serta semua pengunjung yang berada di Imago, orang ramai boleh mula untuk ke meja-meja pameran makanan-makanan tradisi untuk melihat dan juga merasa sendiri makanan-makanan tradisi daripada pelbagai etnik di Sabah. Silakan. Dan sekali lagi